Cherry, Cherry. Saya setuju sangatlah dengan tindakan Datuk Ahmad Maslan ni. Jawapan dia mudah je. Malas saya nak jawab. Sebab memang tak guna dia orang ni. Dia orang dibayar gaji dengan menggunakan duit rakyat. Duit pembayar cukai. Sepatutnya, setidak-tidaknya, sokonglah belanjawan tu. Termasuk dalam belanjawan tu nak bayar duit gaji dia juga. Saya nak beritahu dengan MP Pendang, kau nak tanya apa kau boleh tanya. Tak ada masalah. Tanyalah. Tapi kalau dia menggelarkan ahli parlimen Hulu Langat sebagai ahli parlimen Hulu Laknat, kawasan yang nak dapat nama pun mesti dengan perkenan baginda tuanku Sultan Selangor. Simply kau letak, kau ubah nama Hulu Langat kepada Hulu Laknat tu, itu dah lebih daripada melampau. Itu bukan soal tanya, itu bukan soal kritikan, itu bukan soal teguran. Itu dah satu penghinaan kepada kebauduli Sultan Selangor. Anda faham tu? Selama hari ni Dewan Raya tu memang tempat orang bertanya soalan. Itu tempat untuk pembangkang menjadi apa yang dipanggil sebagai check and balance kepada kerajaan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi bila you cross the red line, kena hadap lah. Janganlah marah kalau lepas dia kena soal siasat ke apa ke. Kena akta hasutan ke. Jangan marah. Sebab mulut sendiri macam puaka tak kerti nak jaga. Kita pun kerah juga. Tapi tak adalah buat kenyataan bodoh macam dia buat. Okey, ada lagi? Saya ada baca komen. Ada orang cakap UMNO sibuk hal bersatu. Sedangkan kita tahu bersatu memang ditubuhkan untuk bunuh parti kita kan. Siapa tak sakit hati? Apa benda tu? Dia macam ni lah. Kita, negara ni membenarkan fair comment. Dalam sistem perundangan negara, kita dibolehkan membuat fair comment. Apatah lagi saya sebagai pengarah komunikasi UMNO, memang kerja saya untuk memberikan komentar-komentar, pandangan-pandangan bagi pihak UMNO. Bersatu tu musuh UMNO. Bersatu tu ditubuhkan hasil serpihan daripada UMNO untuk menanam dan menguburkan UMNO. Memanglah kerja kita. Kalau dia orang buat silap, kita lah akan menjadi orang yang menegur, yang highlightkan kesilapan dia orang. Supaya tidak ada orang yang akan terpengaruh dengan cerita-cerita dongeng dia, dengan fitnah-fitnah dia, dengan kerja-kerja tak baik yang dia buat. Kalau dia buat benda tak baik, kita diam je. Maknanya kita setuju lah dengan apa yang dia buat. Betul tak? Jadi kita kena tegur daripada masa ke semasa. Contohnya, dia gunakan dana negara. Hampir 600 bilion dibelanjakan ketika darurat. Takkan kita nak diam? Kita kena tegur. Kemudian daripada 600 bilion itu sebahagiannya digunakan untuk projek Jana Wibawa. Jana Wibawa ni untuk Bumi Putra, tapi yang dapat antaranya kawan baik si Muhyiddin, Tokek Kilang Prabut, Cina, di Pagu. Boleh tak? Tak boleh. So kita kena cakap lah. Kalau kita tak cakap, orang tak tahu. Saya nak beritahu kita BN ni kalah tahun 2018 dan 2022 bukan pasal kita tak bagus. Kena faham sesebuah kerajaan boleh jatuh bukan kerana dia tak bagus, tapi pasal dia difitnah. Kalau katalah dia buat 10 benda baik, tapi daripada 10 tu ada satu benda tak baik dia buat, pembangkang akan cerita 9 benda baik yang dia buat ke pembangkang akan cerita satu benda tak baik yang kita buat? Dia akan highlightkan, dia akan gembar-gemburkan, dia akan viralkan, dia akan eksploitasi kesilapan kita tu untuk keuntungan dia. Macam Rafizi cakap, kerja kita adalah menghasut. Ingat lagi tak apa Rafizi cakap?
Macam itulah apa yang pembangkang hari ni buat. Kan? Dia akan menghasut rakyat. So kalau kita ni nak jadi budak baik, cerita benda yang baik yang kita nak buat saja, kan? Kesilapan musuh kita, kita tak highlight. Bodoh lah kita. Betul tak? Kita memudahkan kerja musuh kita. Kan? Kita duduk kat dalam negara ni sebagai suara rakyat. Kan? Suara rakyat tidak bererti kita hanya cerita tentang kebaikan yang kita dah buat. Tetapi dalam masa yang sama, benda yang boleh merosakkan rakyat perlu kita highlight sama. Apatah lagi kalau kerosakan itu dibawa oleh Perikatan Nasional. Memang kerja kita lah menyampaikan. Okey? YB Ahmad Maslan tu, dia cakap dia dah malas nak layan pembangkang. Time bajet tak sokong, tapi minta itu, minta ini. Apa komen tu? Saya setuju sangatlah dengan kenyataan YB Ahmad Maslan. Dan bila time orang buat undian untuk pembekalan 2026 ataupun belanjawan 2026, kau sokonglah. Sebab dalam tu termasuklah nak membayar gaji kaki tangan awam dan sebagainya. Tetapi benda yang penting macam ni, tentang belanjawan pun dia orang tak undi, tak sokong. Dia tak sokong naikkan gaji kaki tangan awam. Dia tak sokong bayar gaji kaki tangan awam. Dia tak sokong bagi belanjawan, bagi bajet untuk kementerian-kementerian, setiap kementerian. Semua benda tak sokong. Tapi bila time nak minta, contohnya macam ahli Parlimen Mersing, pembangkang ni, bila nak minta peruntukan tu, peruntukan ni, macam-macam yang dia minta. Kan? Minta macam-macam. Lepas tu bila time undi nak luluskan apa yang diminta termasuk dalam tu juga. Kan? Tak nak pula dia pergi mengundi. Saya setuju sangatlah dengan tindakan Datuk Ahmad Maslan ni. Kan? Jawapan dia mudah je. Kan? Malas saya nak jawab. Sebab memang tak guna dia orang ni. Dia orang dibayar gaji dengan menggunakan duit rakyat, duit pembayar cukai. Sepatutnya, setidak-tidaknya sokonglah belanjawan tu. Termasuk dalam belanjawan tu nak bayar duit gaji dia juga. Kan? Tak nak sokong, lepas tu dia minta macam-macam. Lepas tu soal macam-macam. Memang baguslah Tok Mak Maslan bagi jawapan macam tu. Tak semua benda yang kita wajib jawab pun. Kan? Sesuai lah tu. Okey? AB Channel.